Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke sesi podcast JDN yang julung-julung kalinya diadakan oleh Jabatan Digital Negara dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam. Tajuk podcast kita pada hari ini adalah Chennai Experience. Saya Tan Uji Saifuddin bin Mohamad daripada bahagian perundingan digital Jabatan Digital Negara. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita ada dua panel yang sangat istimewa yang merupakan alumni kursus inovatif AI dan data solution for public sector professionals. Okey, untuk maklumat semua, kursus ini merupakan salah satu kursus di bawah program pembangunan kepakaran dan perunding kerajaan iaitu Prestige yang dulunya dikenali sebagai Accelerated Course for Competency Excellence ataupun ACE. Kursus ini merupakan kursus jangka masa sederhana iaitu dalam tempoh 6 bulan dan di mana GPA telah menghantar 3 kumpulan peserta di mana kohort pertama telah dihantar pada tahun 2024, kohort 2 pada tahun 2024 juga dan yang terkini adalah kohort 3 iaitu 2025. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zainuddin. Saya berasal daripada Sungai Petani, dan kini bertugas di Intan Bukit Kiara. Saya menyertai Intan Bukit Kiara pada tahun 2019 dan kalau ikutkan kiraan itu dah 6 tahun 3 bulan lah di Intan, dan kalau dalam Jabatan Perkhidmatan Awam ni dah 18 tahun. Saya bermula pada tahun 2007 di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa untuk pengajian master saya di bawah tajaan GPA juga, HLP, pada tahun 2017 hingga 2019. Balik daripada situlah saya dipostingkan ataupun ditempatkan di Intan sehingga hari inilah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Zuriati binti Yaakob. Sekarang saya berkhidmat di Agensi Pengurusan Bencana Negara dan saya berkhidmat di NAKMA bermula pada September 2022. Baru 3 tahun lebih lah. Saya berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada tahun 2004 lah. Dan penempatan pertama saya adalah di JKPTG NRE. Dan kalau ikutkan NAKMA ni merupakan agensi saya yang ke-6 lah. Dan saya paling lama di Institut Kesihatan Negara di bawah KKM selama 12 tahun. Kalau kita recall balik pada tahun 2023, saya dapatlah ni kiranya hebahan daripada kawan-kawan lah, perkongsian daripada kawan-kawan melalui WhatsApp dan kemudian ada email susulan lah berkenaan dengan hebahan khusus ni. Saya sebenarnya untuk kita dah tahu yang ada kohort 1 pun kita dah tengok melalui email juga. Daripada email tu kita mohon, alhamdulillah dapat, dan dapat tu kos tu dibawa ke November. Sampai ke November 2024 lah. Bermula pada November lah, terbuka Oktober lah. Tahniahlah ucap pada Tuan Hafiz dengan Puan Zul kerana terpilih. Terkejut jugalah, terkejut. Bila dah dapat tu kita terfikirlah, betul ke ni? Betul ke nak pergi India ni? Tinggal family, pergi India 6 bulan belajar AI. Betul ke? Kan? Jadi itulah, betul tak betul pun dah balik dah lah. Dah balik dah lah akhirnya. Itulah perasaan pertamanya tu, teruja, dan kita pandang ke depan, menunggulah information, apa maklumat-maklumat yang masuk kan, mungkin daripada JPA dan sebagainya. Sebenarnya dia happy sebab dalam ramai-ramai kita yang terpilih. Dia happy dalam sedih kan? Ya, sedih meninggalkan 6 bulan untuk tinggalkan family. Boleh ke itulah perasaan dia tu campur. Tapi sebab bila kohort kedua ni kita terfikir suatu, sebab kita di kalangan peserta-peserta lain juga. So nak kata dia dalam dilema lah. Terkejut tu memang terkejut lah. Tapi excited dia ada. Siapa tak terkejut 6 bulan kena pergi kan? Ya, tapi itulah buat cakap Tuan Hafiz lah, kita pun dah balik dah. Berkenaan dengan persediaan tu memang penting lah sebenarnya. Bila kita dapat tahu yang kita perlu untuk ke India, dan dia straight 6 bulan di India. So secara persediaan mental, fizikal dan juga maklumat tadilah yang kita kata tadi,
Dan pihak penganjur memang ada menyediakan taklimat. Macam kami kohort 1 minggu lah. 1 minggu di IEG campus Kuala Lumpur. Ditempatkan kami 18 orang dekat situ dan diberi penerangan berkenaan dengan perjalanan kursus tersebut. Apakah silibus yang akan dipelajari, bagaimana, di manakah akan ditempatkan, tempat belajar dekat mana, tempat tinggal dekat mana, dan segalalah apa barang keperluan yang perlu dibawa, apakah persiapan yang perlu dibuat dan sebagainya. Jadi kalau dari pihak kita punya personal punya side pula, mungkin persediaan kita dengan family, mengaturkan perjalanan urusan keluarga, sebab mungkin sebelum ini berbeza. Kemudian 6 bulan ni macam mana pula kita nak susun, dan di situlah bermulanya kita menyusun, berbincang dengan pasangan, dengan anak-anak. Macam Puan Zul lah macam mana? Kohort 2 kan? Kohort 2. Mungkin lain sikit ke dengan kohort 1 macam mana? Benar tuan. Kohort 2 ni kita adakan, pihak penganjur mengadakan kursus persediaan selama 2 minggu lah. Oh lama Ya, dekat satu hotel dekat KL lah. So tapi 2 minggu tu siang dan malam lah kelasnya. Kelas persediaan telah bermula lah sebenarnya. Asas-asas apa yang kita akan belajar nanti dia dah ajar ni, dan pada malamnya tu kita diberikan kursus lebih kepada emosi, lebih pada mental lah persediaan. Cuma daripada segi kita dengan family tu, itu je lah. Kalau kita ada pun dalam masa tempoh waktu tu kita spend kita luangkan masa sepenuhnya. Ada tak buat latihan fizikal, jogging ke, hiking dulu siap-siap? Latihan fizikal tu tak ada lah juga sebenarnya kan. Macam biasa lah, macam biasa. Cuma dari segi makanan, dari segi persekitaran. Sebab sana punya makanan dengan kita tak sama kan? Tak sama. Dia, tapi itulah, kalau macam saya dibesarkan dengan kari kan. Kari. Kat sana pun kita bayangkan, tak apa, ada kari, ada biryani. So boleh kot macam itulah. Boleh lah. Boleh lah kan. Tapi kita bawa jugalah. Kita bawa lah juga masak lemak dan sebagainya, yang pre-pack dan sebagainya. Raya balik ke? Untuk kohort 1 kami pergi alhamdulillah selepas raya. Lepas raya kami pergi betul-betul 2 minggu atau seminggu lepas raya. Sempatlah raya dekat sini lah. Ya, sempat raya. Bila kita tengok first fly tu ataupun penerbangan tu bulan 2, kita macam nak kena macam tak boleh ni. Tapi bila diubah kepada bulan 4, ni macam boleh ni. Sempatlah. Sempat beraya, jumpa keluarga dan sebagainya, buat preparation yang lengkap lah. Dan saya fly tu masa tu 24 hari bulan, birthday saya. Saya fly ke India tu pada birthday saya, 24 April. Itulah agak istimewa jugalah. Hadiah hari jadi lagi. Hadiah hari jadi lah tu kiranya. Puan Zul macam mana? Ada bawa satu beg ke makanan ke macam mana? Wajib tu. Wajib So ada masa untuk kita sediakan makanan-makanan, dan yang penting apa yang dikatakan dekat sana tak ada, kita cuba bawa lah. Macam contoh macam kicap, sos cili dekat tu sana. wajib tu Wajib kita bawa. Kicap. So yang tu memang kita bawa lah. Macam pack food yang lain, macam masak lemak ke, rendang ke, yang dah di packing tu, memang bawa lah. Cabaran yang terbesar dekat sana rasanya dari segi komunikasi lah kot. Even kalau kita bercakap dalam bahasa Inggeris, dia punya logat dia tu berbeza sedikit. Telur dia lain sikit kan? Telur dia dari segi kecepatan dia, dari segi penyampaian dia tu berbeza sedikit lah. Jadi kat situ je lah dia punya cabaran. Yang kedua mungkin cuaca lah. Cuaca dia agak panas dan kering. Dan tapi kalau hujan, basah, dia betul-betul hujan. Dia berbeza lah dengan kita, macam panas lembab, berangin dan sebagainya. Sana panas, kalau berangin pun panas. Berangin pun panas. Dia kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah, ke Jeddah, suasana dia lebih kurang sama dengan tanah dan struktur tanah dan sebagainya lah. Itu je lah kot. Dari segi makan tu kena pilih-pilih lah makanan yang selera ataupun kena serasi dengan kita sebenarnya. Sebenarnya cabaran utama adalah komunikasi. Betul, kita bahasa tu memang dia cakap bahasa Inggeris, tapi itulah dialek dia, slang dia untuk kita faham tu, dia mungkin akan ambil masa sikit lah. Daripada segi cuaca pun sama. Sebab masa saya pergi adalah musim hujan. Dan bila kita minggu pertama kita stranded sebab ada ribut. Kita dekat sana bulan puasa. Masa kohort 2 ni dia berpuasa di sana. So pada bulan puasa itu adalah pada waktu panas.
So agak ketara jugalah nak merasa. Lama tak tempoh puasa dia kat sana tu? Tempoh puasa dia lebih kurang je sebenarnya. Minggu pertama kami dijamu dengan biryani. Oh, biryani? Dia Tiap kambing? hari berubah biryani. Tiap hari berubah? Tiap hari, tapi biryani. Kita boleh ingat lah biryani-biryani yang famous kat sana. Biryani Sukubai. Oh, ada Sukubai. Ada biryani Bilal. Yang pernah try, chai dia lah. Chai tu okey. Alhamdulillah, sedap. Sedap Sedap. Chai dia tak Famous sama. kan? Ya, famous. Famous kat sana. Kalau siapa pergi sana pun mungkin boleh carilah chai dia. Dia balik kat sini tu mengenang lah. Kenang. Oh, tengah Apa makan sama mana kenang. dapat lagi ni chai ataupun filter coffee dekat Malaysia ni kan. Roti itu roti dia paratha punya tu paratha, kan. dia punya puri, itulah kita makan. Yang kita tak makan kat sini dan dekat sana kita boleh makan. Itu satulah dia punya rasa original Kelainan dia tu sikit lah, betul. authentic sikit kan. Betul. Satu pengalaman yang kami dapat dekat sana dengan pihak hotel bila kita lama dekat situ, kami dibenarkan untuk masuk ke kitchen dia dan untuk masak. Alhamdulillah kita boleh masak nasi lemak, kita boleh masak nasi Masak ayam, sendiri nasi lemak kan? Nasi masak ayam? ikan bakar, kambing bakar dan sebagainya. Cuma bila lepas tu kita pergi ke kelas kan. Jarak daripada hotel ke kelas tu lebih kurang dalam 15 minit. Selalu akan dibawa kami menggunakan van, tempo van tu. Perjalanan mengambil masa 15 minit. Dan minggu pertama adalah minggu yang terkejut buat kami lah. Dari segi pembelajaran kat sana. Kami punya kelas pagi start 8.30, habis pada pukul 5 ya, hari-hari. Malam kita ada quiz. Kohort 2 ni kita diberikan satu bilik studio yang ada kitchen, ada dapur. Dari segi makan tu kita tak ada masalah lah sebab kita boleh masak sendiri. Dan apa yang bagus juga pihak hotel pun dia bagi macam kita seminggu sekali atau sebulan sekali, 2-3 minggu sekali kita akan buat makan ramai-ramai. Dia akan bagi kita ruang. Dan sepanjang tempoh bulan puasa, dan ini kita orang sangat berterima kasih kepada pihak penaja juga sebenarnya dengan pihak hotel. Dia orang yang communicate, dia orang yang minta. Dan kita diberi ruang untuk solat tarawih. So satu bilik meeting tu dia orang bagi untuk kita orang solat tarawih berjemaah. Daripada segi kelas samalah, kita start 8.30 sampai 4.30, hari-hari naik van pergi sekolah. Padat dia, malam pun sama. Setiap habis silibus akan ada kuis, akan ada kerja berkumpulan, assignment. Belakang hotel kami tu ada masjid. Ya, memang tu ada masjid. Dapatlah kami dengan imam dekat masjid tersebut. Even kalau masa bulan Raya Haji, kami buat korban dekat sana. Tiap-tiap minggu kita kata, kalau tak hari Sabtu, hari Ahad, kami akan berjalan kaki. Ramailah, 4-5 orang akan berjalan kaki daripada hotel pergi ke pantai. Hari Sabtu lah selalunya, ataupun hari Ahad. Bergantung juga hari apa nak masak. Sebab dekat pantai itulah nanti kami akan shopping. I see. Dekat situ ikan naik, terus beli dengan fresh lah kan? Fresh. Ikan pari ke udang, ketam dan sebagainya, kita akan beli direct dengan nelayan lah. Explore dia punya transportation lah. Transportation naik auto, dia panggil auto. Taksi tu yang taksi 3 roda tu. Macam tuk-tuk tu. Macam tuk-tuk tu. Kita explore yang tu lah. Pergerakan kita banyak menggunakan tuk-tuk lah. Dan murah pun murah. Senang pun senang. Boleh berhenti kat mana-mana. Dia ada shopping mall yang besar-besar. Ada shopping mall macam Mid Valley ada. Shopping mall Marina Mall, kalau ingat, itulah tempat yang sampai kedai pun kenal lah. Saya berpeluang untuk pergi ke Munar, 14 orang kami. Naik tempo van, bergerak daripada 6 petang, 8 pagi esok sampai tempat tu. Lama tempo van. Kiranya, tapi tempat tu memang sangat-sangat cantik lah. Munar. Pegunungan dekat Munar tu memang sangat-sangat cantik. Macam dalam TV lah kalau kita tengok. Kalau hari Minggu kami tu lebih kepada pergi mall, cari barang keperluan, cari sebab kita boleh masak. So pagi-pagi Sabtu atau pagi Ahad kita ada pergi ke pasar yang depan tu lah. Barang dia, sayur-sayur dia, saya rasa dia agak murah. Agak murah. So kita boleh dapatkan stok untuk 1 minggu, 2 minggu. Kohort 2 ni dia berpeluang
keluar daripada Chennai untuk tempoh 1 bulan. 2 minggu di Hyderabad dan 2 minggu di Bangalore. So dekat situ kita tengok pun dia daripada segi culture, daripada segi pembelajaran, daripada segi SCS, daripada segi tempat training tu sendiri pun dia berbeza. So cuaca dia pun beza. So bagi kami peluang pergi ke 2 bandar lagi itu adalah peluang yang terbaik untuk kami jugalah. Kami jumpa satu restoran mamak Melayu, mamak Pelita dekat ke? Pelita. Oh, ada juga. Ada. Itulah orang kata apa? Rindu Pengubat rindu Malaysia lah. rindu kari mamak. Pergilah kat situ tiap-tiap minggu pun tak apa. Kandar Nasi kandar Pelita. Betul. Minggu pertama kalau saya boleh recall balik apa yang diajar dekat HCL Tech tu kan. Sebenarnya kami cover beberapa, kita bagi topi lah sebab dia merangkumi AI ni luas, pengurusan data tu saja, tapi sehingga ke statistik. Kita belajar berkenaan dengan statistik, kita belajar juga berkenaan dengan nak buat model, machine learning punya model. Kita belajar juga macam mana nak bangunkan apps. Kita belajar juga pada ujung-ujung tu bagaimana nak deploy kita punya apps. So setiap satu perkara-perkara yang teknikal tu diajar dalam tempoh kami. Macam kami 3 bulan. 3 bulan kita fokus kepada silibus. 3 bulan seterusnya fokus pada pembangunan projek tersebut. Bila disebut berkenaan dengan AI, kita tahu bahawa dia perlukan data untuk AI ni berfungsi. Jadi bila perlukan data untuk berfungsi, kita kena menguruskan data pula. So kita kena tahu pula berkenaan dengan data. Nak buat projek AI, dia akan tanya apa data yang you ada. You ada data dan you boleh buat projek AI. You nak buat projek AI tapi you tak ada data, you tak boleh buat projek AI. Jadi dia pergi kepada pengurusan data. Buat data evaluation, data exploratory, data cleaning, data cleaning, semua proses-proses tu kita lalui sampai ke satu tahap kita buat data analyst. Kita jadi data analyst. Dah habis jadi data analyst, convert nak buat machine learning, kita dah jadi data scientist. Jadi data scientist, buat model, evaluatekan model, tengok model mana yang bersesuaian dengan use case yang mana. Kita ada kerja kumpulan, kita diberi use case dan kita bekerja dalam kumpulan untuk bangunkan satu model satu model atau machine learning model. Dan kita menggunakanlah tools-tools seperti Excel, Python programming, kita guna juga apa lagi library-library yang melibatkan Python lah. Banyaknya memang kita gunakan Python lah. Kita belajar Excel, kita belajar Power BI dengan dengan data cleaning, macam mana kita nak buat dengan statistik. Statistik itulah agak mencabarlah untuk kita untuk belajar. Sebab dia masalah. Itu kalau ditanya subjek mana yang paling mencabar tu rasanya subjek statistik lah. Kita belajar machine learning, kita belajar deep learning, kita belajar NLP. Bangunkan AI kena ada bahasa pengatur caraan dia. So kita kena belajar Python. Tempoh 4 bulan tu untuk kita belajar semua benda ni. AWS, cloud lah, sebab mungkin daripada cohort 1 punya pengalaman, so dibawa ke cohort 2 dan kita pun berterima kasih juga dekat cohort 1 banyak membantu cohort 2 sebenarnya, memudahkan lagi cohort 2. Macam abang adik lah. Ya, betul. Bagi saya lah, sebab kita tak macam saya sendiri tak pernah guna Python. Bila kita diberi kata AI ni programming yang sesuai adalah Python. So bila kita nak belajar tu, kita akan ambil masa sikit lah. Nak tengok balik coding dia, nak belajar balik mana nak letak sini. Dan bila kita tengok ke hadapan, memang field AI, data scientist ni memang sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Jadi dengan cabaran kata nak reskilling, upskilling dan sebagainya, kita cuba switch sikit-sikit lah, menginjak sikit-sikit. Itu terjebak dengan dalam AI ni. Tapi kayaknya Python tu kita nak kata berkenalan tapi taklah secara detail lah. Kita berkenalan, kita pernah join training dan sebagainya. Beginner level lah. Tak adalah pergi bila tengok title tu AI specialist. Itulah. Ini nama pun dah takut. Nama pun kita dah ini dah bukan kita ni. So tapi kita ambil cabaran untuk belajar. Belajar tu boleh belajar. Yakin mesti boleh belajar. Cuma mungkin mindset kita kena clear lah. Kita kena clear, kita pergi untuk belajar, grab apa yang kita boleh dapat sebanyak yang boleh lah. Projek saya buat dekat sana tu lebih kepada AI training recommender.
Dia akan recommendkan training ataupun latihan yang bersesuaian mengikut personal penjawat awam tu sendiri. Itu yang asalnya lah. Kita cuma ada cabaran dia dari segi nak dapatkan data. Kita run try on model, dan kita buat data cleaning, buat data modeling, buat model evaluation sebagainya, tapi dia punya accuracy tu tak meet lah, kita kata. Jadi tweak sedikit, kita tukar sikit sebelum kita nak bagi recommendation. Kita nak tahu dia punya baseline ataupun dia punya basis lah untuk setiap penjawat awam tu. Saya tambah sikit elemen kat situ. Dalam tu ada skill gap analysis. Kita buat skill gap dulu, kita analyse apa yang kurang, kemudian kita bagi cadangan berdasarkan apa yang kurang tu lah. Itulah projek yang dilaksanakan dekat sana untuk 3 bulan yang fasa kedua tu lah. Kami di-assign pada mentor. Ada mentor yang bantu staff lah, kita panggil staff HCL sendirilah, HCL Stack, yang bantu kita untuk merangka bagaimana nak melaksanakan projek tersebut. Mungkin idea lah kot. Saya dapat Alhamdulillah nombor 2. Dia panggil Silver Award lah, bahagian inovasi macam tu lah. Menggunakan Python, dan juga background dia kita menggunakan rule based punya rules lah. Agak susah jugalah, tapi dengan bantuan kita kata sekarang ni makin mudah sebenarnya. Gen AI sebagai enjin, Gen AI sebagai enjin. Dan kalau kita tengok dalam Gartner punya report, saya suka rujuk Gartner punya report, 87%, 83%, 2026 nanti lebih kurang 87% enterprise ataupun agensi ataupun kita kata perusahaan yang kat luar ni akan tap ataupun akan integrate Gen AI itu sendiri dalam dia punya sistem. Yang kita nampak sekarang ni, bila kita sebut berkenaan dengan AI, kalau kita bayangkan prediction semua tu, face recognition semua tu, benda tu dah ada, dah ada. Tapi macam mana kita nak integratekan AI tu dalam kita punya current system? Nak AI kan, bila orang sebut AI kan lah sistem tu. Macam mana nak AI kan tu? Bukan kata tinggalkan pembangunan model kita punya sendiri tu, tapi untuk mungkin quick win, kita boleh tap direct dengan Gen AI tu sendiri punya engine. Kita ada Gemini, kita ada OpenAI. Itu yang bila balik daripada India, projek tu still as a project tu lah, dengan rule base. Maksudnya rule base ni dia limited lah. Maksudnya kita yang setkan dia punya rules. Dia tak cerdik sangat lah, kita kata. Sebab kita yang setkan, cuma dia berfungsi berdasarkan rules yang kita dah tetapkan. Dan bila dia appear dekat user, nampaklah kecerdikan itu, nampaklah dia punya AI tersebut. Topik yang saya buat pada masa tu adalah untuk disaster detection and response system lah. Kita fokus kepada banjir lah, sebab mengambil kira di Malaysia paling teruk bencana adalah banjir. Yang lain-lain ada tapi dia tak seteruk banjir. Sekarang pun kalau kita tahu, sekarang pun dah situasi banjir. Saya cuba buatlah untuk pengesanan awal banjir dengan kita, kalau ikutkan dia kita nak gunakan IoT lah, tapi kat sana kita tak ada IoT, so kita guna data yang ada. Model apa yang kita perlukan kat situ untuk predict banjir itu seawal mungkin, untuk kita bagi amaran awal sebelum berlakunya bencana lah. Mungkin itulah yang membuatkan kita boleh menang. Itulah. Walaupun dah terlambat, sekarang tahniah lah kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan lah, kita dapat mencapai lah. Sebab satu lagi dalam modul saya yang masa kita bincang untuk buat projek itu adalah pengesanan kerosakan awal. Sebab itu kita nak tengok daripada segi image sendiri tu, kita dah boleh predict berapa kerugian yang dianggarkan. Bila kita sebut berkenaan dengan AI, yang terlintas dalam kita punya fikiran adalah masa-masa tu ChatGPT lah. Kita kena buat ChatGPT, Gemini, dan mungkin ada robotik sekian-sekian kan. Untuk membangunkan sesuatu yang kat depan ni, kita kena faham dia punya asas dia tu, asas kepada AI itu sendiri. Apakah itu AI kan? Adakah AI ni merupakan satu tools yang boleh katakan sebagai magic tools yang boleh buat semua benda? Adakah AI ini segala-galanya? Kita boleh menggunakan AI untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi
yang agensi hadapi ataupun negara hadapi, teknologi-teknologi yang ada di belakang AI tersebut, di belakang machine learning tu sendiri dan sebagainya. Bila kita balik, kita tengok kata banyak benda kita boleh buat sebenarnya. Itu yang dikatakan tadi dengan eye opener. Kita kata AI ni bukan sekadar ChatGPT, AI ni bukan sekadar Gemini buat gambar, buat video biasa-biasa, main-main dan sebagainya. Sampai ke level sekarang ni, kita dah, macam kita katakan tadi, kita boleh tap masuk ke Gen AI tu punya engine, kan? Kita boleh generate soalan secara automatik, kita boleh evaluate soalan, penilaian, minta Gen AI tu yang evaluate menggunakan sistem kita. Kita ni bukan pergi kat ChatGPT kita masukkan, tak. Kita boleh develop kita punya own system, tapkan Gemini punya API, kita boleh generatekan soalan, kita boleh minta dia evaluatekan, kita boleh minta dia buat skill gap, kita boleh minta dia buat suggestion. Bila masuk dalam AI ni, jadi bila kita try untuk nak develop something tu, benda tu, dia jadi tak boleh berhenti. Dia akan jumpa benda, ini pun boleh buat. Macam addicted lah, ini pun boleh buat. lagi, kan? Ini pun boleh buat. Ini pun boleh buat. Dia jadi macam tak berkesudahan. Dia akan sambung. Larat tak larat dia. Teknologi tu dah berubah dah. Kalau dulu bercakap berkenaan dengan Gen AI, balik sini dah ada agentic pula. AI bukan magic tools, bukan satu peralatan yang kita boleh gunakan untuk keseluruhan. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita nak buat, masalah apa kita nak selesaikan, dan kita ambil benefit ataupun kita ambil apa yang ada pada AI tu untuk bantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Bagi saya sendiri pun, bila cerita pasal AI, sebelum pergi kita tak nampak apa tu AI, apa semua nak AI, kenapa perlukan AI ni. Itu sikit-sikit cerita AI. Sebut-sebut AI, tapi kita tak tahu apa sebenarnya. Dan bukan kita tak tahu, kita tak jelas sebenarnya apa itu AI. Kita belajar macam mana kita nak bentuk model dia, macam mana kita nak dapatkan algoritma dia, macam mana kita nak buat sendiri prediction tu, baru kita nampak tak mudah sebenarnya untuk jadikan AI tu, untuk jadikan satu sistem yang ke arah AI. Rupanya banyak lagi benda yang kat belakang yang kita kena belajar. Depan tu nampak indah, nampak cantik. Nampak cantik kan? Semua boleh. Belakang tu habis. Cakap sikit, okey, tengok ChatGPT lah, kita tengok. Masuk je dapat. Masuk prompt je dapat. Tapi di belakang dia macam mana dia jadi, macam mana nak dapatkan benda tu, macam mana nak jadikan satu image, yang kat belakang tu yang kita tahu. Bila dah kita belajar yang kat belakang tu, baru kita sedar, sebenarnya benda ni macam ni. So jadilah yang kita nampak yang kat depan yang cantik itu. So konsep itu kita dapat. Jujurlah ya, saya bila balik tu, macam saya kalau untuk teruskan projek, bukan tak boleh nak teruskan, cuma kalau nak teruskan projek ni, saya mungkin kena buat kajian semula lah. Kita ada prototype dia, yang sebenarnya benda ni, projek ni sebenarnya boleh dibuat. So maknanya kita nampak prototype dia. So kalau untuk teruskan di NACMA, saya rasa banyak perlu kajian lagi ni lah. Macam Puan bagi tahu tadi kan, dalam tempoh masa 6 bulan tu nak dapatkan data tu, kita balik ke sini, data kita nak kena agensi, kita kena collect data, nak dapatkan data, kita buat analisa tu agak mungkin makan masa sikit lah kan. Boleh dilaksanakan, dan kalau kita tengok, Intan pun dah terima beberapa agensi yang datang atau syarikat yang datang approach dengan idea yang sama. Idea yang sama datang untuk memperkenalkan satu sistem buat skill gap analysis. Sebab apa penting skill gap analysis ni? Bila berlaku perubahan pada teknologi, skill yang berbeza diperlukan. Bila kita katakan tadi AI, bila AI datang, dia mungkin tak menggantikan, tapi dia akan mewujudkan satu role yang lain. Dan role itu memerlukan skill. Siapa nak determine skill apa yang diperlukan? Jadi kena ada satu kajian skill gap analysis. Dekat mana kita, ke mana kita nak pergi, dan apa dia punya gap tu, macam mana kita nak closekan gap tu. Dia adalah prototype lah. Prototype maksudnya boleh digunakan bagi small user, user yang kecil, tapi tak ready pergi ke production. Sebab bila nak pergi ke production, dia perlu test dari segi dia punya security, dari segi dia punya performance, dari segi dia punya data training dia, dari segi data security, reliability dia, semua perlu diuji. Dan kita tak sampai ke level tu lagi. Kita sampai ke belajar, develop, you train model, you develop, you dah buat. Boleh dilaksanakan, apa yang you cakap tu boleh dilaksanakan. Nak pergi ke production tu tak ready lagi. So macam kami di agensi di Intan, kita dah bawa ke RMK lah.
untuk dimasukkan, sebab saya nampak dia sukar untuk kalau kita nak bangunkan secara bersendirian. Macam kami punya projek pun dia projek personal, projek seorang-seorang. Cabaran lagi bila kita balik ini adalah kesinambungan dia tu. Dari segi macam saya sebut tadi, dari segi nak buat deployment, kita nak deploy, kita tak tahu nak deploy kat mana, apakah spek server yang diperlukan. Itu saya rasa antara yang saya lah lack lah, kita tak ada information tu. Kita tak ada information tu. Server macam mana kita perlu untuk nak deploy, macam mana kita nak maintain model AI ataupun machine learning tersebut, macam mana nak buat versioning. Tu kena pergi satu kursus lain pula tu. Itu saya nak cadangkan kena lagi, pergi kalau lagi boleh. 6 bulan je kursus tu kan. Dia sepatutnya tak tahu mungkin dia ada pergi ke arah machine learning ops. Kalau selalu kita dah pernah dengar DevOps kan. Kita bangunkan sampai ke deploy, maksudnya yang bangunkan ni tahu apa yang perlu di set upkan server. So saya nampak kalau macam next tu mungkin machine learning ops punya training lah kot. Maksudnya dia akan pergi ke arah mengenal pasti infra yang mana bersesuaian untuk menggunakan model-model AI ni. Sebab kena projek banyak, nak deploy kat mana? Yang mana model-model ni atau program-program ni akan digunakan pakai oleh public ataupun orang ramai. So adakah kita punya sistem boleh cater benda tu? Kalau kata kita pakai untuk kita seorang, untuk representation, insyaAllah okey lah. Kan? Okey lah kan? Pergi je. InsyaAllah akan dipermudahkan lah urusan kita tu. Cuma mindset kita kena bersedia pergi ke sana. Kita kena bersedia sebagai pelajar. Kita kena bersedia kita sebagai pelajar, dan kita kena bersedia untuk unlearn, relearn, ya? Semula apa yang kita dah belajar. Mungkin suasana tu mungkin berbeza lah. Suasana kita belajar dekat Malaysia dengan suasana kita belajar dekat India ataupun mana-mana negara lain mungkin berbeza. Satu contoh simple. Ini saya teringat juga sebab saya pergi ke kedai. Kita nak beli makanan. Kalau kita kat kedai, kita kat restoran, kita order, kita minta take away kan. Nak take away lah. Ataupun bungkus. Kat sana kita sebut take away, dia jadi blur. Take away? Apa dia? Ceritalah, kita pun rap lah apa semua kan. Oh, parcel je kat. Parcel. Dia punya term parcel. So kita tahu, dia guna term parcel. Maksudnya kalau pergi order makan, parcel. Kan? Sichuan mi, parcel. Then cukup lah, dia faham lah. Maksudnya dia nak kita bungkus. So kita tengok, maksudnya dari segi penggunaan perkataan tu sendiri berbeza dengan kita. Kalau minat, pergi je. Tak kisahlah kat mana-mana pun. Niat kita pergi tu untuk apa? Kalau kita kata untuk belajar, kita kena belajar lah. Betul. Sebab kita tahu apa yang kita belajar dekat tempat kita dengan apa yang kita belajar dekat negara orang takkan sama. Kita diberi peluang untuk site visit di tempat-tempat institut, college, itu kita boleh nampak lah apa perbezaan dia dengan apa yang tempat kita ada. Macam mana dia orang belajar, macam mana kita belajar. So bila kita tak pergi, kalau kita tak ambil peluang yang dah diberikan, kita tak tahu culture dia macam mana. Betul. Cara kehidupan dia macam mana. Walaupun apa negara sekalipun mesti ada perbezaan dia. So bagi saya, kalau kawan-kawan sendiri pun yang nak pergi, yang adalah lepas tu kan ada yang kohort yang dapat ke negara lain tu, yang Jepun ke apa yang tu tanya. Yang WhatsApp tanya nak pergi ke, kita akan cakap pergilah. Kalau kita sendiri tak merasai benda tu, kita takkan tahu. Lagi nak dapat peluang sini kan. Orang baru bertambah, budak-budak muda lagi pengetahuan lagi tinggi, takkan kita yang ni nak duduk dengan comfort zone comfort zone kita je. Cuba cabar diri sendiri. Macam upskillkan diri kita lah. Masa kami pergi, ialah kohort pertama kan. Biasa kohort pertama ni dia macam uji kaji kan. Uji kaji sikit lah kan. Biasa kena test, dia tengok macam mana kan. Sebab difahamkan dia merupakan program yang pertama kot dilaksanakan kan, 6 bulan terus dekat India. Apa yang kami dapat dekat sana tu, kita dah bagi sebenarnya feedback tu kepada pihak penganjur, pihak JPA bila kita dah pulang kat sini. Pihak penganjur, pihak JPA dan ni juga dah buat penambahbaikan juga pada kohort yang kedua dan juga kohort ketiga. Ada lawatan yang berbeza berbanding duduk hanya setempat lah. Macam kami dulu 6 bulan tu memang purely dekat Chennai. Kita ada lawatan pun dalam Chennai je lah, dalam Chennai. Tapi kita tengok penambahbaikan yang dah dibuat. Ada ke Hyderabad kan? Ada ke Hyderabad lagi ke Bangalore. Ke Bangalore, ke Hyderabad. So dia
ada nampak penambahbaikan itulah. Kohort kami yang pertama dulu di-blendkan kedua-dua AI dan juga data management. So banyak benda yang kita kena catch up lah sebenarnya. Banyak benda yang kita kena fokus. Dan kohort kedua dan kohort tiga dipisahkan. Penyampaian dari segi, kalau kita tengok kat sana, dia lebih lagi kepada exam oriented tau, ikutkan. Ada benefit dia kat situ. Dia ada benefit dia. Bila kita exam ni, kita mau tak mau kita kena tahu. Tak kisahlah you hafal ke macam mana pun, you kena tahu. Bila nak sesuaikan dengan kita, mungkin kita lebih kepada presentation, banyakkan presentation kan, kita buat group discussion, kemudian mungkin ada group punya project, kecil-kecil punya group project based learning. Apa projek yang kita nak bawa dan kita fokus kepada subjek yang berkaitan dengan projek kita. Jadi kita tak perlu untuk tahu kesemuanya. Macam Python tu, kalau kita dalam Python tu sendiri tu dia luas sangat. Dia adalah programming language yang sangat-sangat luas. Tapi untuk tujuan data science, untuk tujuan ni dia craftkan jadi Python for data science. So dia hanya fokus kepada library-library yang berkaitan saja. Saya pun setuju dengan Tuan Hafiz. Kalau kita lebihkan kepada fokus kepada, sebenarnya kita pergi dengan kita dah ada use case. Kita belajar Python untuk ni, lepas tu kita belajar front end dia, kita buat pakai Django apa semua tu. Kalau yang tu diterak sikit, okey, macam projek siap, habis tadi. Cuma mungkin yang tu lah boleh ditambah baik lah. Cara keseluruhannya banyak dah perubahan. Setiap kohort tu dia ada perubahan. Overall memang program ni saya nampak memang memberi. Bagus. Kita balik ni kita kenang macam kalau aku tak pergi dulu, rasa-rasa tahu tak pasal benda ni. Dia jadi macam kita tanya balik kan, rasa-rasa aku tahu tak benda ni. Memang betul-betul eye opener lah kan. Betul. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Alright, let's wrap up our session hari ini. Terima kasih kepada Tuan Teknologis Hafiz dengan Puan Zuriati lah kerana sudi menghadiri untuk berkongsi pengalaman yang betul-betul sangat insightful lah. Memang fruitful session lah kita hari ni kan. Berkongsi pengalaman semualah. So sebelum kita tamatkan kitanya sesi pada hari ini, mungkin ada Tuan Hafiz nak ucap apa-apa sepatah dua kata ke, nak sampai pada penganjur kursus ke, penaja ke? Silakan. Saya mengambil peluang ni lah ambil peluang ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak penganjur, terutamanya pihak JDN sendiri atas pemilihan lah, dan JPA atas beasiswa atas beasiswa sebab kami kat sana tu diberi allowance, dan juga kepada pihak universiti Uni Razak, IEG Campus dan sehinggalah ke ketua jabatan pihak Intan dan sebagainya kerana memberi peluang kepada saya lah dan juga yang lain juga untuk menyertai program ACE untuk berkenalan dengan teknologi AI yang kita nampak makin berkembang lah. Ya, makin berkembang dan makin pandang maksudnya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya lah, menjemput saya ke sesi podcast JDN pada kali ini. Terima kasih banyak. Yang pertama kali tu kan? Pertama kali juga. Yang pertama kali. Saya pun nak mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak kepada penaja, terutamanya JPA lah dan JDN kerana pemilihan, IEG, Uni Razak dan juga SCL itu sendiri sebagai penaja. Bagi saya ini adalah satu peluang lah, sebab kita tahu India ni adalah satu negara yang mempunyai ramai talent dalam bidang IT. So itu adalah satu peluang dan ruang yang kami terima dan sangat-sangat menghargainya. Terima kasih jugalah kepada ketua agensi, ketua jabatan dan pihak-pihak pengurusan tertinggi yang membenarkan untuk kita tiada di pejabat selama 6 bulan. Kalau kita tak ambil peluang ni, kita pun tak merasailah. So bagi saya, terima kasih banyak-banyak kepada JPA, JDN dan agensi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberi inspirasi kepada pegawai lain untuk terus mendapatkan latihan dan meneroka peluang-peluang yang lebih barulah, teknologi yang terbaru dan juga teknologi yang terkini di peringkat global. Dengan itu, selesailah sudah sesi podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan sesi podcast ini, iaitu JPA, JDN, Intan, Nakma, terutama pada tuan-tuan dan puan lah kerana menjadi penonton setia lah sepanjang sesi kita pada hari ini. So oleh itu, sebelum saya mengakhiri episod kita pada hari ini, saya lontarkan serangkap pantun lah tuan-tuan dan puan. Burung baya terbang ke hulu, singgah sebentar di dahan seri. Sampai di sini episod berlalu.
moga bertemu di lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tajuk podcast kita pada hari ini adalah Chennai Express. Itu AI itu Chennai Express. Okey. Chennai Express. Oh, Express kereta api kan? Chennai Express movie. Silap. Ingat sayup kau ni. Experience. Okey. Chennai Express cerita Experience. Okey, sorry. Okey.